Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Yasir dan hari ini aku nak cerita tentang pengalaman aku baling botol dekat Ustaz Hafiz lah. Dan korang jangan marah aku dulu, jangan cakap aku ni murid dahaga ke apa. Dengar aku cerita dulu. Okey? Dan untuk cerita hari ni aku akan guna botol air untuk mic aku kali ni, walaupun tak ada mic macam video yang lepas. Aku guna Wali ke TBM. Dan cerita kali ni aku akan tiru macam video yang lepas, aku akan guna kertas. Ni aku akan cerita tu menggunakan kertas. Aku ada lukis dah macam mana tu tragedi baling botol tu terjadi. Tanpa berlama-lama lagi, mari aku cerita. Dia ni terjadi lepas raya tahun ni lah, tahun 2025. Dan video ni dibuat pada bulan Syawal juga. Jadi mungkin kejadian ni terjadi beberapa minggu lepas lah. Pada satu hari lepas raya, kan masuk sekolah semula kan. Aku macam biasa, aku sebagai pelajar tahfiz, aku masuk sekolah dan mengaji. Cuma ada satu time ni aku tak mengaji pun, aku tengah main botol air. Dan botol tu bukanlah botol aku, botol salah seorang pelajar tu yang dekat tahfiz aku. Cuma aku ambil, aku tak curi pun, aku ambil je. Lepas tu pandang aku bagi semula. Aku tengah main macam ni dengan botol tu. Minta maaf lah kalau tak nampak jelas sangat, kamera telefon aku buruk. Asalkan ni aku tengah main macam buat pusaran air dalam botol, aku buat macam ni. Macam tu. Dan time aku tengah syok main botolnya yang aku buat pusaran air tu, tiba-tiba ada seorang pelajar ni, dia macam tengah ejek aku lah. Aku rasa dia bukan macam ejek, cuma tak tahu lah, korang tengok lah dulu. Okey, macam korang boleh tengok, ini ustaz aku, ini meja dia, ini pula aku dan Rehal. Rehal tu apa? Macam ni. Nah, yang ni untuk letak Quran. Dan ustaz tu dekat depan aku. Dan kan tadi tu aku cakap ada seorang pelajar ni, dia tengah mengaji aku kan. Dia buat macam ni. Kejap aku nak lukis. Dan posisi dia tengah ejek aku tu macam ni. Kemaluan belakang dia tu menghala kat depan muka aku. Dan time tu aku geram lah, macam bapak kurang ajar tu budak geng alfa zaman sekarang. Macam tu lah. Dan disebabkan tangan aku time tu ada botol pelajar yang aku ambil tu, jadi aku pun fikirlah untuk baling. Okay. Tapi disebabkan pelajar tu dekat depan ustaz dan aku dekat sini, jadi aku pun fikirlah sekejap je. Sumpah aku cakap sekejap, tak sampai 5 saat pun. Aku fikir, aku baling botol kena belakang dia. Aku tarik belakang dia lah. Lepas tu botol tu akan tergolek, lepas tu jatuh ke bawah. Macam tu. Bijak kan. Tapi tak, dia berkata lain. Time aku baling botol tu, yes, aku rasa lah, memang kena kat belakang dia tu. Aku baling botol kena kat belakang dia. Tapi botol tu bukan jatuh tergolek ni, tak. Dia pergi melantun, lepas tu kena meja, lepas tu bunyi macam, lepas tu botol tu melantun pula, lepas tu kena kepala. Tak. Gurau. Botol tu tak kena kepala pun. Dia dia lantun kena kaki ustaz ataupun peha lah. Dan sebenarnya aku tak tengok pun botol tu dia kena kat sebelah mana. Tu ada seorang pelajar ni, dia cakap dia nampak botol tu kena kaki ustaz. Sebab time tu bila botol tu kena meja tu, dia bukan bunyi kuat kan, jadi aku tu tutup mata, takut. Dan aku lupa nak cakap, ustaz aku yang dekat depan aku tadi tu, dia macam mengantuk macam tu tau. Sebab time tu memang tak ada pelajar yang nak hantar bacaan pun. Lepas tu ustaz tu tunggu macam pelajar tengah hantar bacaan lah. Lepas tu pelajar aku dengan orang-orang lain main-main pula. Alah, kesian. Kalau fikir-fikir balik, kesian pula dekat ustaz lah. Dah lah, tak ada pelajar nak hantar bacaan. Lepas tu sampai ngantuk pula tu. Lepas tu kena baling botol pula. Time tu satu badan aku semua bergetar, tak?
Dah lah buat bising kena meja. Lepas tu kena ustaz pula. Oh memang takut. Satu bandar aku takut time tu. Aku pun terus bangun daripada tempat duduk aku. Aku terus cepat-cepat pergi kat sebelah ustaz. Lepas tu aku minta maaf kat ustaz tu. Lepas tu aku cakap sebenarnya aku nak tu baling botol ni dekat pelajar yang tengah mengancing kat aku tadi. Cuma tu dia melantung. Lepas tu terkena meja. Lepas tu terkena ustaz. Macam tu. Tapi mungkin disebabkan tapi ustaz aku tu macam relax je, macam okey. Mungkin sebab dia macam baru sedar baru sedar lepas mengantuk, jadi dia macam susah nak cakap macam mana, cuma dia macam okey je. Rasanya kalau ustaz aku tu tak mengantuk, mungkin aku dah kena hukuman dah kot. Mungkin hukuman yang ustaz aku akan bagi tu mungkin nyut ataupun rotan, ataupun mungkin ustaz tu akan baling botol tu kat aku semula. Macam tu lah kot. Tapi nasib baik ustaz aku tu macam okey je. Aku pun dah minta maaf sangat-sangat dah. Lepas tu aku cakap macam kenapa aku baling botol macam tu kan. Jadi mungkin ustaz aku faham kot. Dan itu saja untuk video aku hari ini. Harap ini dapat menghibur korang lah, walaupun cerita ni tak best mana. Dan daripada video ni juga kita dapat pengajaran. Fikir dulu sebelum bertindak. Dan kalau nak fikir tu jangan fikir sekejap, kena fikir masak-masak. Tak, bukan masak yang tu. Maksud aku masak tu fikir bagi matang-matang, macam tu dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.